anak kurang-kurang pun 6 orang. Dan aku nak jadi isteri yang terbaik di dunia tau. Hang nak jadi isteri dia? Nak jadi isteri yang terbaik kat dunia ni? Alah. Kau nak tahu no, sebenarnya kan itulah cita-cita aku. Kita ni perempuan Nul. Kalau kita tak ada suami, sembahyang 5 waktu, dapat pergi Mekah, kita dapat tiket untuk pergi syurga tau. Aku pergi Mekah dah. Tinggal 2 perkara je lagi. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Oh, Mi. Soalnya, Bang! Oh, Bang! Bang! Cuba tengok siapa mai ni. Apa khabar, Kak? Baik, Alhamdulillah. Apa Abang? Abang mana, Abang? Ada tu. Ya, Alhamdulillah. Mai. Ini nak malam ni, Kak, ni. Abang ni. Oh, Bang. Bang. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Nek. Aduh, nek. Awak mai tak bagi tahu. Sajalah nak buat bagi surprise kat abang. Allah, surprise bungkong tak habis-habis dengan surprise. Nek. Ya, Bang. Alhamdulillah. Lu kata kat aku. Hang daripada sini sampai sekarang hantar tak? Jeruk bunga. Dia comel macam tu juga. Deh, awak tak bawa mai Amir sekali. Lama dah kita tak jumpa dah bang nah. Kalau Amir ada kan seronok. Amir tu Kak Tijah. Sibuk kerja. Macam bapak dia juga, siang malam kerja. Sampai kita orang suruh kahwin pun tak sempat. Awaknya. Orang kata apa? Like father, like son. Like father, like son. Kira. Muda-muda dah kata nak kahwin. Dia kata jumpa Leha, takut Leha terlepas kat orang lain. Tengah duk belajar kat universiti. Dah kahwin. Bukan saya, Bang. Bukan saya. Si Leha. Dia yang ajak saya kahwin. Pula. Abang tu yang gatal. Yelah awak yang ajak saya kahwin kan? Saya pun terpaksa, Bang. Dah. Alah, hang kenal ni kuih karai. Lama tak jumpa ku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mai tengok siapa ni. Kenal tak? Tengok betul-betul. Makcik Leha ke? Faham makcik? Mila. Ya, Miftahul Jamilah ni. Astagfirullahaladzim. Dah besar
الرحيم يسألونك عن الأنفال الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله Sedap suara Milah tu ya bang. Sejuk hati Leha dengar. Sesuai pula dengan nama dia. Miftahul Jamilah. Pembuka syurga. Untung Abang Aziz kat Dijah. Kenapa anak kita tak macam tu bang? Nak kata tak ajar, kita ajar. Di mana silap kita kat mana? Iman Saleh. Iman bukan boleh diajar. Kalau harta tu boleh juga kita wariskan pada dia. Ni iman. Dia kena cari sendiri dalam diri. Di mana iman dia? Kita tak boleh paksa. You seem so quiet. What's wrong? Nothing. I just teringat. How happy you seem to be with everything. I tak pernah rasa macam ni dengan siapa-siapa pun. Thank you. I love you. I love you too. Really? Of course I do. Are you sure? Yes, very Yes. much. Then, marry me. Marry me. I'm serious. Kita kahwin. Kita nikah dulu. Lepas tu you jadi isteri ayah sah. Nak? Rina, my. Will you marry me? Ambil. Mama, Papa, bila balik ni? Semalam. Ambil dia mana? Dari semalam kamu telefon Ambil. Tak telefon lah apa? Amin tidur rumah kawan. Pak Cik Aziz dengan Mak Cik Tijah, apa khabar? Baik. Semua ke salah Ambil. Waalaikumsalam. Mama, Amin nak atas tukar baju dulu lah. Dia pergi kerja dah ni. Sarapan lah dengan Mama. Papa pun nak pergi office, boleh pergi sekali. Tak boleh lah Mama. Amin nak, tapi Amin dah lambat dah ni. Ada meeting pagi ni. Okey. Okey, jumpa malam nanti ya. Kalau bau tak? Masam. Apa? Bau macam bia lah.
kurang balik lagi. Tak apalah, kita tunggu nanti makan sama-sama. Ma, jadi Amir ada something nak cakap dengan Amir. Tak nak, dia benda kecil je sebenarnya. Amir ingat Amir nak kahwin. Amir? Ya betul. Amir? Boleh tak? Tak ada angin, tak ada ribut, tiba-tiba nak kahwin? Betul. Dengan siapa? Bila orang boleh jumpa dia? Tak kena jumpa kan? Budak ni kan? Tak boleh kahwin dulu. Hari Ahad ni. Ah. Hari Ahad Mama masak special. Buat dia lunch. Mama buat Amir punya favourite tom yum udang besar-besar. Dengan Lagi? kerabu mangga. Lagi? Ikan masin goreng laut jelapi perasa limau. Sayur kailan. Set hari Ahad ni. Apa kecoh-kecoh ni, Mama? Sampai mendengar sampai kat dalam ni, ha? Datuk Azmi, kita dah nak menerima menantu. Menantu? Dah. Orang ni dah nak kahwin. Alhamdulillah. Boleh ke, Ma? Jom kita makan. Jom. Ma, Pa, kenalkan bakal menantu Mama dan Papa, Rina. Kau Panti. Baik. Oi, cantik. Pandai bercaya. Mari kita minum. Bang, ajak minum. Yes, sila. Bang. Oh, bang. Abang rasa macam mana, bang? Apa ni? Rina lah. Bakal menantu kita. Macam mana? Okey lah kot. Sekali jumpa mana saya tahu. Awak macam mana? Macam abang katalah. Jumpa baru kali pertama kan. Tapi saya kenal lah, bang. Saya tengok dia. Lama. Cantik kan? Nanti tu hanya luaran je lah. Tak nama. Penting dengan agama ya. Tambah macam si Amir tu. Kalau bakal isterinya tu kuat pegang agama, boleh dibimbing si Amir tu. Pula. Sepatutnya suami bimbing isteri. Yalah, betul lah tu. Suami kena bimbing isteri. Tapi kalau suami buat salah, isteri boleh menegur. Cuba awak bayangkan. Kalau bakal isteri si Amir tu, sama perangai macam si Amir tu, tak kau biru dia buatnya. Taklah, bang. Saya rasa pegangan agama dia kuat. Sebab apa? Abang cuba tengok. Kan dia tu lemah lembut, sopan santun, kan? Lagipun abang perasan tak? Air muka dia tu bersih je kan, bang? Oh, bang. Bang, air muka dia tu bersih je kan? Hai, kenapa ni sayang? Tinggalkan seorang-seorang dalam bilik?
What's wrong? I akan kahwin tak lama lagi, Riz. Kahwin? Dengan siapa? Amin? Yes. Why? Nothing. Just wondering. You ni boleh ke hidup dengan seorang lelaki je? Cukup ke? For your information, Riz, I do love Amir, okay? Come on lah, Rina. I kenal you. Kalau you betul-betul cintakan Amir tu, kenapa you dengan I sekarang ni? You sebenarnya bukan cintakan dia. You cintakan duit dia. Siapa yang tak kenal Amir Datuk Azmi? Anak tunggal jutawan korporat terkenal. So, apa salah ke kalau anak hidup senang sikit? Tak salah. You nak kahwin, you kahwin lah. Tu hak you. Congratulations. Selamat pengantin baru. Anytime when you need me, you tahu nak cek air kat mana kan? You duduk luar tu jangan lama-lama sangat. Air tunggu dalam bilik. Cuma tahu berapa? Apa ini semua? Aku tak akan bagi satu sen pun apa ini. Sini kita dapat jual. Dia bagi duit, lepas tu dia jual dia balik. Siapa yang kala? Ada orang cuba buat nyaya kat Amir, Papa. Lagipun tip tu untuk personal use. Kau sedar apa yang kau buat? Budak dalam sini tu bukan Rina. Ha? Kau ingat aku buta? Apa, Amir? Kenapa Amir sanggup buat macam ni, Amir? Kalau kau ia pun bercinta, takkan tak boleh tunggu sampai sah jadi suami isteri. Kenapa sampai berzina? Amir tahu tak apa hukum orang berzina, Amir? Inilah dia orang sekarang. Melayu pun. Ha? Orang Islam tak sedar diri. Ha? Tak tahu hukum hakam. Halal haram. Ini semua betul tak guna pasal? Please lah, Papa. Jangan panggil Rina macam tu. Ini bukan salah dia. Lagipun dia bakal isteri Amir. Bakal isteri? Kau nak kahwin dengan betina tu juga? Aku nak kahwin sebab mungkin. Aku tak mahu orang bercakap pasal perangai tak senonoh kau tu. Tapi aku tak mahu kau kahwin dengan betina. Tapi Papa... Enggak, tapi. Mama dan Papa kasi bakal isteri. Kau mesti kahwin. Kalau kau tak berkahwin dengan dia, kau jangan balik rumah ni lagi. Awak hantar Lok ni? Ayah, Inu sakit kat rumah, Abang Taufik. Fatih? Jom Abang Taufik ikut Inu balik.
Ayolah. Boleh. Awak yang aku tak tahu ni. Ini bukan pasal dosa pahala je, Leha. Ini soal maruah. Mana abang letak muka abang ni? Ha? Nasib baik si Amir dengan si betina tu kan Hatis. Kalau tidak, satu Malaysia heboh, riuh. Tapi bang, kalau dia tak nak buat macam mana? Kita tak boleh paksa. Anak kita bukan ramai bang. Ambil Dia seorang nak ke mana je. kalau dia tak setuju? Ha? Dia kecil dah pandai hidup mewah. Mana nak cari duit? Jangan bimbang, Leha. Saya kenal perangai anak kita tu. Dia akan ikut cakap kita. Habis kita nak cari siapa jadi isteri Amir? Ini saya tengah fikir ni. Abang, anak Datuk Rahim. Siapa? Nia, Alia apa? Alia? Ha. Yang tu pun ala western juga. Menjampah saya tengok. Tersengih-sengih dengan skirt pendeknya tu. Cium mulut sana, cium mulut sini. Tak kenal lelaki perempuan. Tak reti tak bersalam. Ni anak Datuk Imran. Siapa namanya? Sabrina? Hmm. Lagi tak boleh pakai. Dia pernah nampak dia naik hotel 5 bintang berkepit dengan lelaki. Anak dia. Astaghfirullahalazim. Apa nak jadi budak-budak sekarang ni? Ya Allah. Pening kepala saya. Ni siapa kita nak pinang ni? Astaghfirullahalazim. Allah. Abang. Leah rasa Leah tahu bang. Orang dia pelajaran dia tak berapa tinggi. Orangnya sederhana je. Tapi bang, dari pertama kali Leah tengok muka dia, Leah berkenan sangat kat dia bang. Ni Leha, kalau muka saya cantik, pelajaran tinggi-tinggi, tapi perangai macam perempuan murah, tak guna Leha. Ni siapa yang awak berkenan ni? Saya kenal ke? Abang kenal? Miftahul Jamilah. Miftahul Jamilah. Miftahul Jamilah. Nila. Anak Abang Aziz. Anak Abang Aziz. Khadijah. Kan? Awak gelap hang ni noh. Pak Teh mana? Hang kata Pak Teh sakit. Sebenarnya bang, Inu dah lama sayang kat abang. Inu cintakan abang. Apa? Abang tengok Inu ni tak seksi ke? Tak cantik ke bang? Astaghfirullahalazim. Awak mengucap noh. Hang buang tabiat apa? Ha? Abang kata Namilah. Hang tipu ke abang noh? Ha? Kata Pak Teh sakit. Abang nak kata apa abang katalah. Yang penting Inu nakkan abang. Inu cintakan abang. Inu nak kahwin dengan abang. Inul. Hang gila apa? Inu anggap abang macam abang kandung Inu sendiri. Balik. Miran, apa berdoaan, bercumbu-cumbuan, berpeluk-pelukan di tengah malam buta macam ni? Buat malu muka ai. Pak Teh. Hang diam Taufik. Aku mau hang menikah dengan Ainun malam ni juga. Betul ke Cik Tun? Cik Gaya? Awak berdua tak silap orang. Yang itu Taufik. Betul Cik Tija. Memang
Mana lagi bang? Yang malam saya tenung makan minum dan ketahuan. Jangan bang. Mila pegang kain yang dia nak buat baju pakai nikah dengan Taufik bang. Abang pun tak tahu nak buat lagu mana. Dah puas abang fikir. Sabar saja. Dah bukan jodoh dia. Sabarlah kita abang. Apa abang? Azmi mai. Dan kalian jangan buat macam ni lagi ni. Anda terus surprise hang aja. Tak habis-habis. Kami sebenarnya Abang Aziz, kami memang dari dulu teringin nak ada anak perempuan. Tapi dah tak ada rezeki. Cuma sejak saya mula berjumpa dengan Jamilah itu, saya asyik teringatkan dia, Abang Aziz. Kami minta maaf banyak-banyak lah. Kami datang ni pun kata orang tak beradat. Kebetulan Amir minta kami tolong carikan dia calon isteri. Jadi saya cadangkan pada Abang Azmi, kami terus kemari. Ni celaru betul lah Mi. Kalau tak boleh telefon, hang SMS lah kat kami. Sekarang ni zaman kemajuan, zaman teknologi. Mana boleh macam tu bang. Main-main telefon aja, main-main SMS je kan. Tak boleh. Kita ni ada adat. Jadi kalau nak merisik tu kenalah datang sendiri bang. Abang Aziz, cincin risiknya pun kami ada bawa kat Tijah. Hampa ni serius kan ni? Ya. Ya bang, saya serius. Kami serius. Kami mau hubungan persahabatan ni kalau boleh dirapatkan lagi dengan ikatan kekeluargaan. Kami faham, Abang Aziz. Kami bukan nak memaksa. Yelah tu anak perempuan, anak tunggal. Tapi kami berharap sangat-sangat Miftahul Jamilah boleh jadi menantu kami. Kita minum dulu lah.
kahwin lari. Kahwin lagi? Yes, kahwin lari. Biar mama dengan papa tahu I ni bukan budak-budak lagi. Boleh paksa macam tu je. Tapi kalau kita kahwin, you kena keluar dari rumah tu. So what? I just move in with you lah. Darling, you kena ingat, kalau you keluar dari rumah tu, your parents has every right to disown you, and sila akhir bulan you boleh kena buang kerja. You kena ingat you kerja dengan father you kan? Baby, I can always find another job. It's not a problem. Okay. Darling, kalau Darling, listen to me. I tak nak because of me, you bergaduh dengan parents you. I tell you what, I sacrifice for your happiness. Just marry the girl, okay? Hai, Rina. You ni terlalu baik, you tahu tak? I wish mama and papa could hear you say this. You kahwin dengan dia, okay? Tak boleh. I can't love her. I'm not asking you to love her. Just marry her, and that's what your parents want, isn't it? Darling, what is important now is we love each other. You love me, I love you. Even if you're married, walaupun you dah kahwin, kita boleh tetap bersama. Kenapa you berkeras sangat I kahwin dengan dia? I thought you loved me. I do. Then? I really do. I have no choice. I terpaksa. And that's the only way we can be together. Mana tahu dengan cara macam tu your parents eventually akan terima I. Dan satu lagi, kalau you betul-betul sayangkan I, you jangan sentuh isteri you. Sentuh. Don't worry, princess. I promise you, I takkan sentuh dia. Yeah, right. Kalau dah kahwin, dah sah, suami isteri atas katil, sekelip mata je you lupakan I kan? Princess, I sumpah, I takkan sentuh dia. Promise. Of course.
Amir nak pindah bang. Pindah? Apartmen Amir dah cari, fully furnished. Deposit pun dah bayar dah. Hujung minggu ni boleh masuk. Hujung minggu? Apartmen kat mana? Area Tamas bang. Amir, rumah ni macam ni punya besar. Tak ada orang. Duduklah sini. Biarlah Mama. Nanti baru. Biar semuanya baru. Tapi kenapa Amir tak cakap dengan Papa? Boleh Papa belikan rumah di mana-mana? Taklah buang duit, membazir duit you. Tak apalah bang. Amir pun nak berdikari. Tapi kalau Papa nak naikkan gaji Amir, tak apa juga. Nanti Si Jamilah tu duduk seorang-seorang kat apartmen tu. Setidak-tidaknya, dia duduk sini boleh juga dia jadi kawan Leha, sembang-sembang dengan Kia. Baru sebulan kat sini. Dah lah budak tu baru je kat KL ni. Awak ni tak faham lah. Bagi lacan dengan dia orang tu. Lagipun elok si Amir tu belajar berdikari. Dah jadi suami orang. Tak lama lagi jadi bapa orang. Biarlah. Abang, boleh Mila nak tanya sikit? Pasal apa abang dingin Mila? Awaknya abang tak pernah pun nak sentuh Mila. Dah 3 bulan kita kahwin. Baru sekarang Mila nak tanya abang.
Mila ada buat salah ke? Kalau Mila salah, Mila minta maaf, bang. Mila tak salah. Ya? suruh dia tinggal dalam bilik. Dia ikut cakap I. Rina, kenapa you cakap macam tu kat dia? Apa I cakap? Apa yang I cakap salah? Yang kita nak kahwin. Dia tak bersalah, Rina. I tak nak lukakan hati dia. Hey! Kalau you tak nak lukakan dia, why did you bring me here? You yang lukakan dia, bukan I.
tanya, I dah check. Anak ibu. Get out of my house! Ina. Apa saya pegang-pegang air ni? Let go of me lah! Oh, I will not give you another chance. I don't even want to see you again. Yes, I did, Rina. I really loved you, but you blew it. You blew it when you cheated on me. No, enough. Enough. Listen to me, okay? It's over. You understand? It's over. Yeah. Encik Amir, Mr. Riz is here to see you. Cik Riz. Dia ada appointment dengan I ke? Tak, tapi dia kata ada hal penting nak discuss dengan Encik Amir. Show him in. Masuk. She knew about it. Dia tahu dia ada AIDS. And it's not just HIV positive. It's AIDS. I pernah jumpa ubat-ubat dia. Tapi bila I tanya dia, dia kata ubat-ubat tu untuk penyakit asma dia. Itu yang I marah sangat sebenarnya. Encik Amir,
I bukan datang sini nak rosakkan hubungan you dengan Rina. I tahu you nak kahwin dengan dia. Dan I juga tahu sebenarnya you dah ada isteri. So, I cuma nak bagi tahu you, to warn you, yang you dan isteri you mungkin dah terkena jangkitan HIV positif. Macam duduk tak tu, bang? Bismillah kat situ. Si Amir kat sana. Macam ada tak kena je. Adalah tu agaknya. Biasalah. Lidah lagi tak tergigit. Setakat tergigit lidah tak apa. Lihat tengok Mila tu makin kurus. Macam sakit je. Kahwin dah setahun. Belum ada apa tanda-tanda lagi. Belum ada rezeki lagi. Sabarlah sikit. Amir! Amir! Mila? Mila! Mila! Ya, Mila. Bawa klinik ke hospital. Mila? Ya, saya ambil kunci kita. Semuanya okey, Puan. Cuma tekanan darah Puan Jamila sedikit tinggi. Kita perlu menahan dia untuk sehari dua di hospital ni. Oleh kerana itu, kami terpaksa menahan dia sehari dua di sini. Sehinggalah tekanan darah Puan Jamila kembali normal. Tak apalah, doktor. Tahanlah. Seminggu pun tak apa, asalkan menantu saya, cucu saya selamat. Awak ni sampai seminggu nak buat apa? Bila due, doktor? Kandungan Puan Jamila baru berusia 2 minggu. Dia dijangka bersalin selepas hari puasa ni. Hadiah yang raya. Amin. Bang kita dapat cucu, bang. Ya. Jaga makan. Jaga makan minum. Ya. Perempuan Siti Fitriah. Laki-laki Ahmad Fitri.
Abang banyak buat silap, Mila. Cik Amir, Puan Jamilah. Dari laporan perubatan telah kami perolehi, kami dapati ujian darah Encik Amir itu telah dijangkiti oleh virus HIV. Macam mana dengan saya, doktor? Dan dengan anak dalam kandungan saya? Ya, doktor. Macam mana dengan isteri dan anak saya? Okey. Lazimnya ya, sekiranya si suami itu telah dijangkiti oleh virus HIV, maka isteri dan kandungan juga akan dijangkiti. Tetapi dalam kes ini, Alhamdulillah, Puan Jamilah dan kandungan bebas dari jangkitan tersebut. Alhamdulillah. Anak kita selamat. Okey, Puan Jamilah. Saya nasihatkan Puan selepas ini kerap datang kemari. Kerana ujian darah penting dan ia perlu dilakukan dari semasa ke semasa. Sementara untuk Encik Amir pula, saya nasihatkan supaya Encik mendaftar di Yayasan Eats Malaysia untuk mendapatkan bimbingan selanjutnya. Baik, doktor. Bang? Awaknya bang, abang tak sihat ke? Siapa bang? Abang ni kotor, Mila. Abang ni manusia yang hina. Abang banyak berdosa pada Tuhan, pada Mila, pada anak kita. Pasal apa pula abang fikir abang tu kotor, hina dengan Mila? Ha? Sedangkan Tuhan sekalipun tak ada manusia yang lagu tu di sisinya. Kecuali yang mungkar. Dan tak ada manusia yang sempurna. Sebab itu Tuhan tu Maha Pengampun, bang. Mila, abang rasa abang tak layak buat Mila. Kalau Mila nak berpisah dengan abang terima je.
Sorry I terpaksa call you. Rina kena pneumonia, radang paru-paru. Meh, she's dying. Dia minta sangat nak jumpa dengan you. Rina? Princess? Hey. Hey, princess. Sorry, Mom. Okay? It's alright. It's all good. You look beautiful. Absolutely. Absolutely. Mm-hmm. Abang, awaknya bang. Rina. Abang mimpi. Rina kena seksa dalam kubur, Mila. Astaghfirullahaladzim. Tak apa. Abang kan masih lagi demam. Pasal itu abang mimpi apa bukan? Abang banyak dosa, Mila. Abang takut. Abang, selagi kita bernafas, kita masih belum terlambat. Pintu taubat masih lagi terbuka. Lagu ni bang, minggu depan kan kita nak puasa. Jadi kita sama-sama dekatkan diri kita.
banyak abang pernah buat kat Mila. Abang minta ampun, Mila. Abang minta ampun. Dari hujung rambut hingga hujung kaki, Mila. Abang minta ampun. Abang. Gimana? Mila aku nak minta maaf. Mila tak pernah buat salah kamu.